bahawasanya kami Barisan Pengawal Sekolah dan Jawatan Kuasa Asrama Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum bagi tahun 2025 berikrar akan bersungguh-sungguh dalam memikul amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Kami juga berjanji akan sentiasa memantapkan jati diri dan personaliti dari semasa ke semasa, menjaga sasiah tingkah laku dan adab sopan sesuai dengan tanggungjawab yang diamanahkan. Seterusnya menjadi contoh kepada sekalian pelajar di Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum ini. Kami juga berjanji akan belajar bersungguh-sungguh bagi mencapai kecemerlangan akademik dan kurikulum serta mengharumkan nama sekolah kami. Seterusnya menjadi insan yang kamil yang berguna kepada agama, bangsa, masyarakat, keluarga dan negara.